Jangan gembira sangat, gabung nama, beli rumah dan buat loan rumah. Ada benda wajib anda kena hadam dulu. Memang best boleh dapat rumah besar sebab gabung gaji. Tapi nanti dulu, jangan main terjah sahaja. Silat hari bulan, rumah impian tu boleh jadi punca pergaduhan suami isteri di kemudian hari. Save dan like dulu sebab Melissa nak bagi satu manfaat. Pertama, memang betul bila gabung pendapatan kasar dan bersih, kelayakan DSR anda jadi lebih cantik. Contohnya gaji suami RM3,000, isteri RM3,000, bank tengok total RM6,000. Memang boleh beli rumah yang mahal, tetapi bank akan tetap semak rekod Secrets dan Sitos kedua-dua pihak. Kalau seorang sangkut, dua-dua pun tak boleh lepas. Keduanya, ini yang paling ramai rugi. Pasal pengecualian duty stamp untuk pembeli rumah pertama. Bila anda gabung nama beli rumah, anda telah terlepas satu pengecualian. Sebenarnya anda boleh beli 2 buah rumah pertama secara berasingan dan dapat nikmati pengecualian ini untuk kedua-dua buah rumah tersebut. Bayangkan berapa banyak anda boleh jimat di situ. Saya Melissa, kepakaran saya ialah bantu susunkan profil dan padankan anda dengan pembiayaan rumah yang sesuai. 3 kesilapan teknikal yang ramai tak sedar. Kalau anda letak nama rumah seorang tapi buat pembiayaan bersama dan sekarang anda berdua hanya tinggal satu lagi kota, 90% sahaja untuk setiap orang. Keempat, dan ini paling penting, risiko jangka panjang seperti perpisahan atau perceraian. Nak keluarkan nama nanti sangat rumit dan kos tinggi sebab kena buat pembiayaan semula. Jadi kalau mampu, beli atas nama sendiri. Simpan nama pasangan untuk rumah kedua atau pelaburan lain. Follow Melissa for more tips.